Besok naik pangkat. Masuk mana? Sini. Boleh tak agak besar ni dia lah lari bujang. Dia lari pun tepi. Warna apa dah? Hitam. Dia lari dalam rumah. Dalam rumah kan luar? Dalam rumah. Dalam? Gaduh luar memang tak apa lah, tak gaduh lain. Oh, saya kat luar. Dalam rumah. Tak ada pun kan. Tapi kita masuk bagi. Boleh masuk lagi. Tapi masuk guna kasut ni. Kita masuk ni. Masuk nak kasut tak apa. Memang tak sempat. Kesian lagi memang nak baik di rumah. Tapi memang anak-anak pun tak ada. Mari kita mencari ular. Pasal balik. Pasal yang itu je. Tapi kan Yelah. Oh, yang hitam. hitam. Kotak hitam tu duduk sini. Saya nak ubah kotak hitam. Oh, dia kena bawa skipping sikit ni. Aduh, bila budak memang duduk bagi tak bagi tidur. Tak kena bantu lah saya tak ada. Dia mesti saya rasa dia mesti lari ke dalam ke depan dah ni. Dia kecil je. Asyik mak muka saya bawa balik. Semalam kalau dia pun ada Allah SWT dan suat saya kata Roza kat tu. Kami berlari kat luar, tinggal dia di dalam. Dia sedap. Masuk tak tahu, masuk dalam kasut. Saya tak tahu ke mana dia nak pergi. Tak apa, dah jumpa dah. Ada? Ha. Oh, apa tak ada. Ada tak? Dia belakang almari ni. Dia pergi ke arah belakang ni. Belah kiri. Bawah ni ada lubang. Wish, ni ada medal ni atas ni. Tahu ni boleh sampah apa tu ni hitam. Kalau tengok harimau. Hujan jangan bahaya. Tu pun alihkan meja ni tu. Ada bawah ni. Ada kat bawah ni. Ada bawah almari. Kenap. Dah bawa almari. Rumah dia kat luar panas. Dia duduk nanti aircon. Tengok aircon hitam. Jadi dia set Kan aircon. tu tengok hitam ni. Ni apa ni? Warna hitam. Ayo, Jadi go. kat bawah. Tak boleh tarik api. Nak tutup kepala dia? Ha. Tutup tu. Tak, bola tu kecil je. Takut tak muat nak ketuk. Tapi dia boleh besar. Takut terketuk apa jari. Untuk dari sini je lah. Memang dia datang. Kita nak masuk ke? Dia kat bawah almari ni, dia macam ada kosong. Dia tindih almari tu. Boleh. Hop. Oh, yang mana? Dia satu pun ke atas je. Ha, belakang almari. Belakang mari je. Dia membaca buku. Boleh baca buku. Okey dah tak apa. Dia pasal kat luar panas, jadi kat dalam dia sejuk. Memang selalu pasal aircon. Tu ular pun tahu. Dia sedap duduk. Apa ular apa? Tepi ni, tengok tepi ni. Sekejap, tengok depan sekejap. Sekejap. Dia dapat pegang ni. Apa tu Zam? Bila hitam ni. Dia pegang. Dia dapat tindih dah.
Dapat ini saja. Dan ni siap. Kau ini kamu dua ni. Boleh kan? Kepala terlalu masuk. Boleh tu kepala juga. Boleh. Okey. Oh, pergi dekat cikgu, pergi dekat cikgu. Kau bagi dia tanya. Oh, memang tu tengok. Kayu dia ada ni. Oh, Kecil sangat bawah ni lah. kecil kan? Ni orang sempit je. Aduh. Besar. Ni sedut dia guna vacuum ni. Kecil je dah semua ni. Kecil. Ibu jari anak-anak. Kecil lagi dia tu. Ni bang. Ni tolak sikit ni lah, begini. Cuba jangan. Cuba tengok. Cuba ke belakang. Ha. Oh, Oh, sudah. Tempet dah. Keluar depan. Tu. Yang kita tu. Cepat. Tu. belum. Kat tengah masak je dia senduk datang. Tapi benda ni nak roboh. Nak mula dah. Tapi amari dia dah sengit tak? Amari ni sebab dia kat kayu getah jadi dia dah ni ah. Tahu kita tahu. Boleh ambil mana? Tadi tampan dia. Suami saya tak ada, pergi rumah. Oh, pergi rumah. Boleh ambil? Okey, boleh Sam, boleh lagi. Tak tolak besok lah. Okey. Tapi dia kecil. Tu lagi dia boleh? Tampan lagi. Tak payah ubah apa-apa, tampan. Dia boleh ada? Nampak dia je. Kecil pun bisa ni. Nanti suami saya balik, dia buat macam mana pun. Kecil pun bisa. Masih semalam cucu main tepi tu je. Dia letak tepi tu. Nampak balik dengan meja ni.